Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya. Dapat kita sama-sama menghirup udara segar pada hari ini, masih diberi nikmat dapat hidup hari ini. Marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, hari ni saya ada satu konten. Okey, konten kali ni tentang motor lah. Hobi saya motor. Dan di mana selama ni saya pergi ride sana ride sini kan. Ada satu benda yang saya perlukan waktu ride, iaitu intercom. Okey, saya perlukan intercom, dan sebelum ni saya ada pakai satu brand ni, intercom ni. Dan tak lama kemudian saya ada join satu ride, satu program lah, satu event yang dianjurkan oleh Lexin Malaysia. Jadi di sana saya dapat satu intercom brand Lexin. Okey, nampak ni. Alright. So hari ni kita akan tunjukkan pada korang semua apa kelebihannya daripada intercom Lexin. Saya punya adalah brand MTX Lexin, yang mana saya dah install sendiri kan, dah masuk dalam helmet ni, dah buka padding ni semua ni, saya dah install baik punya. Dan sekarang kita nak tunjukkan apa yang diberikan oleh Lexin ni kepada rider-rider. First of all, okay, intercom dia biasa je, tapi finishing dia cantik lah, berkilat-kilat, nampak tak? Okay, cantik sangat. Saya menggunakan tape lah kat sini sebab saya tak jumpa dekat mana nak dia ada satu clamp lagi. Clamp ada satu clamp lagi untuk masukkan celah-celah ni, tapi saya tak gunakan yang tu lah sebab saya tak jumpa kat mana nak masukkan. Jadi saya gunakan double tape. Semua ni telah disediakan oleh Lexin, kita tinggal pasang sahajalah. Okey, perkara pertama, untuk saya Lexin ni sangat-sangatlah selesa digunakan. Kualiti yang diberikan sangat-sangat padu. Audio dia sangat jelas. Kalau dengan muzik pun sangat jelas. Dan yang paling best pada Lexin ni adalah kita boleh intercom dengan pilihan sambil kita dengan muzik. Itu yang susah nak jumpa lah pada intercom lain. Jadi ini antara ciri-ciri yang saya carilah, intercom yang saya cari, di mana saya bila ride jauh dengan isteri saya ataupun dengan siapa-siapa lah, dengan anak saya ke, kita perlukan hiburan lah suatu ride. Okay, bolehlah dengar apa, lagu-lagu, zikir, nasyid, selawat, lagu Hindustan, semua saya boleh dengar kan. Dan sambil dengar, sambil boleh bercakap dengan pilihan. Jadi kita tak perlulah nak toleh-toleh belakang kan. Apa dia tak dengar susah kan. Jadi bila ada intercom ni, kita terus boleh cakap tanpa toleh ke belakang. Okey, kita start dengan Lexin ni. Pertama sekali, apa mod yang ada? Saya boleh ceritakan pada korang semua mod yang saya biasa gunakan lah. Yang pertama, mod dengar lagu. Ni kita cerita pasal satu helmet dulu, satu intercom dulu. Orang panggil meshcom sebenarnya. Okey, cara on dia, tekan power ni selama 3 saat. Sekejap saya kena letakkan mic kat dalam ni supaya korang boleh dengar. First kali kita tekan butang power ni 3 saat. Okey, ada lampu biru. Kalau dia kelip satu kali, tu bermakna kita belum pair dengan phone. Tapi bila dah klik 2 kali tu, bermakna kita dah pair dengan phone. Okey, bila dah pair ni maksudnya dia akan klik 2 kali. Lampu biru tu 2 kali. Bermakna apa ni, pairing dah menjadi dan kita boleh dengar lagu. Okey, saya pasang lagu lah kat YouTube. Pasang lagu. Okey, saya pasang satu lagu lah. Alright, korang boleh dengar tak?
Okey, saya tak dengar lah. Sekarang saya tengah record dekat dalam. Saya pasang mic dekat dalam. InsyaAllah dengar. Okay, boleh Okay, itu salah satu lagu yang saya pasang. Boleh slowkan kat sini boleh. Dekat phone lah, slowkan kat phone boleh. Mau slowkan dekat sini pun boleh. Just click dia. Button volume down. Bila kita tekan, satu pun akan automatic turun. Dah sampai separuh. Okay. Jadi, macam mana quality dia? Saya boleh katakan, saya boleh bezakan intercom nama saya dengan intercom yang ni. Intercom yang ni lagi sedap kualiti dia tak kering. Bunyi tak kering orang panggil. Ada bass dengan tak ada bass. Yang ni dia ada bass. Kan? Jadi bila ada bass ni kita tak perlu pasang kuat-kuat. Kalau kita luncur 100 km per hour, kan kita boleh dengar muzik dengan baik. Tapi kalau kita pakai intercom yang tak ada bass ni, kita kena kuatkan dia. Bila kuatkan, jadi rasa bingit lah kat telinga tu bila tak ada bass. Bass sedikit banyak mengganggu lah kita punya enjoy punya ride tu. Alright, so tu yang pertama, kita boleh dengar lagu. Okay, fungsi yang kedua, pairing. Pairing. Sekarang ni saya dah pair dengan phone saya. Sekarang kita nak bawa dua helmet. Okay, dua helmet. Jadi helmet kedua ni kita on saja. Nanti ada pilihan kan, on saja dan kita tahan. Okay, sekarang ni intercom ni saya tak pair dengan phone. Jadi sekarang kita nak buat pairing intercom dan mescom. Jadi kita ini untuk pairing ni, kita sharing dengan mescom yang lain. Klik butang N ni sekali, so dia akan cari lah. Okay, sekarang saya dah tekan, jadi dia warna hijau. Sekarang kita just ambil helmet yang kedua ni, tekan M juga. Okay, sekarang dua-dua dah warna hijau. Parah. Okay, sekarang kita try cakap korang dah. Cuba mikrofon. Okay, korang boleh dengar dekat helmet ni. Saya dah mic dalam ni. Testing. Cuba suara 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okay, apa khabar semua? Harap anda semua baik-baik sahaja. Dan hari ini kita akan memperkenalkan Lexin brand. Kita akan memperkenalkan intercom daripada Lexin ataupun kita panggil Meshcom model MDX. Macam mana? Okay, dan orang lagi satu, kalau intercom ni rasa tak kuat, kan siapa pakai ini tak rasa kuat, kita boleh kuatkan dia. Cara dia, kita tekan lama-lama. 1 minit. Bila bunyi tu dah bunyi, maksudnya dia dah maksimum paling kuat. Kalau kita tekan lama-lama ke bawah, so okay, jadi volume intercom pada helmet ni dia akan slow down sikit lah. Kita naikkan dia ke atas, yang paling kuat, baru puas hati. Okay, jadi itu antara basic penggunaan intercom MDX Lexin. Okay, sekarang tibalah masanya saya nak tunjukkan pada korang semua macam mana nak share muzik yang sama antara dua rider ni. Satu rider, satu pilihan muzik yang sama, kontrol pakai satu phone sahaja. First kali korang on dia macam biasa, sekarang 2 saat. Okay, dan lagi satu hal pun kena onkan dia. Okay, kena jadikan dua-dua ni dalam mode standby. Okay, kita onkan helmet kedua.
Okay, nanti akan ada lampu warna biru lah. Okay, lampu dia sekali je kelip biru. Okay, so bermakna kita jangan connect dengan phone lagi lah. Okay, kedua, korang tekan button M ni 2 kali. Dia akan keluar lampu merah biru. Dia tengah cari tengah cari pasangan dia. Okay, yang ni pun korang tekan 2 kali button M. Okay, sekarang dia tengah cuba pairing dua-dua ni. Kita tengok apa yang berlaku. Okay, dah berjaya pairing. Dua-dua lampu dah jadi warna biru kan. Okay, sekarang kita pasang lagu. Okay, sekarang kita dengar muzik daripada, sekarang ni muzik daripada remote yang kita punya nombor 1 lah. Boleh kuatkan. Okay, ni yang paling kuat lah. Alright, sekarang kita keluarkan mikrofon. Kita tunjukkan lagu dekat, satu lagi radio, satu lagi intercom. Okay, dengar tak? Dengar kita kuatkan. Okay, dah maksimum dah kan? Ini lagu yang sama, satu lagu tapi dua ini boleh dengar lagu yang sama. Sekarang kita try function intercom. Intercom ni saya slowkan sikit. Kita kuatkan volume kat sini paling tinggi, volume intercom. Okey. Testing. Cubaan mikrofon 1 2 3. Cubaan. Sambil bercakap, sambil boleh intercom. Sambil dengar lagu, sambil boleh intercom. Testing. Cubaan suara 1 2 3. Korang-korang di sana dengar tak suara saya? Hello, testing. Itulah kualiti yang ada pada Lexin intercom. Kita try bercakap pakai helmet ni pula. Sekarang saya pasang mikrofon dekat helmet lagi satu, helmet nombor 1. Kuatnya. Okay, testing. Test intercom 1 2 3. Test intercom, testing. Boleh bercakap sambil kita dengar muzik. Okay, testing. Cubaan suara 1 2 3. Testing. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan. Kita tinggikan sound apa ni? Volume intercom. Testing. Cubaan. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan. Tes. Lagu kedua. Testing. Cubaan. Okay, orang belakang apa khabar? Orang belakang okey ke tak okey? Angkat tangan kalau okey. Pilih yang belakang. Alright. Itulah kelebihan yang ada pada intercom Lexin. Alright, perkara yang terakhir yang saya tahulah. Okay, apa ni? Meshcom Lexin MTX ni dia ada beberapa channel, tak silap saya ada berapa channel lah? 10. Ada 10 channel. Dan korang boleh pair dengan 24 intercom. Tak silap saya satu channel boleh join 24 orang. Okay, macam sekarang saya pakai channel 4. So cara nak tukar channel, sekejap sekarang saya tengah pair, saya unpair dulu lah. Meshcom off. Saya unpair dulu supaya tak ada gangguan lah. Okay, sekarang mode saya seorang-seorang je. Cara nak tukar channel, klik ni lama-lama. Sekejap Channel setting. dia akan cakap channel setting. Jadi klik sekali, Channel 5.
Channel 5. Channel 6. Channel 6. Channel 7. Channel 7. Channel 8. Channel 8. Channel 9. Channel 9. Channel 10. Channel 10. Channel 1. Channel 1. Channel 2, 2. Channel 3, 3. Channel 4. 4. So kalau sini pakai channel 4, helmet kedua pun kena pakai channel 4. Lepas tu kita nak lock dia, tekan lama-lama. Setting saved. Okay, setting save. Macam okey tak? Okey? Macam mana korang rasa dengan intercom yang ada pada Lexin MTX ni? Padu tak padu? Okey. Dengan harga dia, kalau korang beli dekat kedai mungkin harga retail price lah. Tapi kalau rasa-rasa nak dapatkan diskaun, beli online lah, seperti medium shop, seperti Shopee, TikTok dan sebagainya. Dan saya harap korang semua dapat manfaat lah daripada video kali ini, dan selamatlah membeli Lexin MTX Meshcom daripada Lexin Malaysia. Dan apa-apa korang boleh PM kat bawah kalau ada masalah ke, InsyaAllah saya akan jawab. Okay, dan saya rasa video saya setakat ni sahaja. Video saya sampai di sini sahaja. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.